salah satu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran adalah menerima doa hamba-Nya apabila berdoa. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan menerima qabul doa itu untuk kamu. Itu salah satu janji Allah SWT untuk menerima doa hamba-Nya apabila berdoa. Bahkan Tuhan suruh apabila kita ada hajat, ada keperluan apa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang tak minta kepada Allah Taala dikira sebagai orang yang takabbur. Ayat seterusnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabbur dalam ibadat kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan yang terhina. Oleh itu, marilah kita berdoa sebanyak mungkin. Tak rugi bagi orang yang doa. Tuhan nak terima lalu doa yang minta, atau Tuhan nak tukar benda yang lebih baik, atau simpan untuk kita pada hari kiamat. Oleh itu, tak rugi bagi orang yang doa, sama ada nak doa le maya, dua maya, ikut duk mana dah boleh doa belaka, insya-Allah taala, supaya kita jadi hamba yang tawadhu' dan saya panggil sering ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.